Diriwayatkan dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata, dan di antara keduanya mutasyabihat, perkara-perkara yang samar, yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang memelihara diri dari segala perkara-perkara syubhat itu, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat itu, maka dia telah jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di sekitar kawasan terlarang, yang nyaris kambingnya itu merumput di dalamnya. Ingatlah bahawa setiap raja mempunyai kawasan larangan. Ingatlah bahawa kawasan larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ingatlah bahawa di dalam jasad itu terdapat seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ingatlah bahawa seketul daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.